Pada hari ini, dalam tahun 1998, Majlis Pelancaran Amanah Saham Angkasa ASA disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kelana Jaya, Selangor. Sebagai permulaan, ASA menawarkan 300 juta unit saham pada harga RM1 seunit dengan had maksimum yang dibenarkan untuk tambahan adalah sehingga 500 juta. Menerusi ASA, kira-kira 95% daripada dana yang dikumpul akan dilaburkan di Bursa Saham Kuala Lumpur, BSKL, dan selebihnya dikekalkan dalam bentuk aset tetap dan wang tunai. Kerajaan juga memberi kelulusan kepada ASA untuk memperuntukkan 10% daripada dana tersebut untuk pelaburan di luar negara tertakluk kepada kelulusan akhir Bank Negara Malaysia, BNM.